Pagi ni kita buat serahan bagi kali yang kedua dan bagi pihak kerajaan Negeri Selangor, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KARO kerana sudi menjumbang sebanyak 30 buah kenderaan sementara kepada mangsa-mangsa di Petrahai dan juga KKSB. Jadi pagi ni kita telah menyaksikan satu majlis yang simple bagi penyerahan kunci kepada mangsa-mangsa kejadian kebakaran ini. Yeah. Pinjaman berapa lama lagi? Selama 1 bulan buat masa sekarang. 1 bulan. Yeah. Mangsa kena memohon ke macam mana? Yeah. Mangsa tu memohon melalui Google Form yang kami telah agihkan dan buat masa ni dah melebihi 150 mangsa yang telah daftar dan mohon kenderaan sementara ini. Kita nak memudahkan semua proses semua permohonan. Ya. So 30 dah lulus, yang the rest tadi boleh cakap ada. Semalam sebanyak 25 buah dah diserahkan. Hari ini batch yang kedua dan hari esok dan lusa pun ada serahan. Ya. Yang kebanyakan mangsa ni YB, mereka ni macam mana dari segi kesan dia? Is it total loss ke? It depends. It depends. Bagi program ni, kita tak kira lah total loss ke berapa persen loss. Selagi mereka memerlukan kereta, kita akan cuba bantu. Ya. Sekarang ni ada tak syarikat alternatif lain yang tampil tawarkan Ada. Cherry 50 buah, KARO 30 buah, Yon 62. Tanjong Tanjong Gokar 20 dan juga Kasem 50. Jadi melebihi 200 buah kereta yang telah bersedia untuk membantu mangsa-mangsa. Ya. Dan satu lagi, semalam saya juga telah dihubungi oleh Panasonic Malaysia. Dan Panasonic Malaysia juga menawarkan satu sumbangan yang agak besar. Dia akan menawarkan sebanyak 240 e-voucher yang bernilai RM500 bagi membantu mangsa-mangsa untuk membeli home appliances Panasonic. Jadi saya tengah dalam perbincangan dengan Panasonic dan saya rasa hari ini Google Form juga akan dibuka kepada penduduk-penduduk untuk memohon melalui Google Form dan Panasonic akan hantar terus e-voucher tu melalui email mereka. Jadi bagi sesiapa yang memerlukan home appliances, bolehlah ambil peluang ni untuk memohon e-voucher daripada sumbangan Panasonic Malaysia. Yeah.